Dia ni nampak macam sugar glider tapi tak nak terbang pula. Ini adalah Galago, primate nocturnal yang popular dengan rupa yang comel dan juga kemahiran untuk melompat dengan jarak yang jauh untuk saiznya yang kecil. Mata Galago cukup unik sebab mata dia terlalu besar dan dia tak boleh digerakkan. So untuk melihat sekeliling dia gerakkan kepala dia terus. And saiz mata dia even lagi besar daripada otak dia sendiri. Dari rekaan mata dia kita tahulah yang betapa pentingnya dia penglihatan sebab dia adalah binatang nocturnal. Namun kerana bukan hidupan natif untuk Asia, kita tak dapat tengok binatang ni dengan lebih kerap. Cikgu, you janganlah bersedih, okey? Okey. Saya nak minta tolong. Ya. Saya buat satu novel berkenaan saya tolong orang dekat dalam hujan. Saya simpan dekat dalam laptop pejabat. Deletekan novel tu secepat mungkin. Baik cikgu. Kita ada hadiah untuk pesakit kita. Comelnya. Terus rasa sihat saya. Wah, seronoklah cikgu. Oh, cikgu ke? Baik. Okey. Tak ada apa dah. Saya pergi dululah, Cikgu Suraya. Tu nama sebenar cikgu? Jangan baca.